Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan Sosial ingin membentangkan hasil analisis video yang bertajuk Akhlak Tinggi Martabat Terpuji. Nama saya Nur Amni Syaza binti Muhammad Azri dari kelas PPS 112. Saya akan memulakan pembentangan sekarang. Berdasarkan video yang telah saya muat naik dalam tugasan 2, iaitu yang bertajuk Akhlak Tinggi Martabat Terpuji, ia mengupas tentang kepentingan memiliki akhlak yang baik dalam kehidupan seharian. Ia menekankan bahawa akhlak bukan sekadar adab, tetapi merupakan martabat dan cerminan kepribadian seseorang. Isi dalam video ini turut mengaitkan teladan akhlak Rasulullah SAW dengan kehidupan masyarakat masa kini yang berdepan pelbagai cabaran moral dan sosial. Sorotan utama video ini menunjukkan bahawa keindahan akhlak dapat membentuk keharmonian masyarakat, mengurangkan konflik sosial dan memupuk kasih sayang antara manusia. Video ini menyeru kita untuk mencontohi kepribadian Rasulullah SAW dalam percakapan, perbuatan dan pergaulan seharian. Seterusnya, saya akan memberitahu antara kekuatan dan kelemahan video saya. Antara kekuatan video ini ialah yang pertama, tajuk dan mesej yang dipersembahkan menarik. Tajuk video ini berjaya menarik perhatian penonton dan mengangkat nilai akhlak sebagai asas kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, penyampaian yang menyentuh hati. Gaya penyampaiannya lembut dan berunsur nasihat memberi kesan mendalam kepada penonton untuk bermuhasabah diri. Yang ketiga, nilai Islami yang jelas. Video menunjukkan teladan Rasulullah SAW dengan pendekatan yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat. Namun begitu, terdapat juga kelemahan video ini. Antaranya, yang pertama, kandungan agak umum. Video yang ditunjukkan lebih menekankan konsep akhlak tanpa memberikan contoh yang lebih spesifik dari kehidupan sebenar. Yang kedua, kurang rujukan dalil atau hadis sahih. Ini menyebabkan mesejnya kurang kuat dari sudut sandaran agama. Yang ketiga, kualiti teknikal sederhana. Aspek suntingan dan audio boleh dipertingkatkan supaya penyampaian mesej lebih berkesan dan lebih menarik. Akhir sekali, cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat. Yang pertama ialah kita mestilah menjalankan program teladan Rasulullah SAW di sekolah dan komuniti. Contohnya, dengan melalui ceramah, tayangan video dan aktiviti interaktif masyarakat dapat memahami serta mengamalkan akhlak Nabi dalam kehidupan seharian seperti sabar, amanah dan bertimbang rasa. Yang kedua ialah membudayakan amalan akhlak dalam kehidupan harian. Contohnya, dengan mengamalkan ucapan salam, senyuman, meminta maaf dan membantu jiran. Amalan kecil ini boleh memupuk kasih sayang dan perpaduan dalam masyarakat. Yang ketiga ialah menguatkan pendidikan akhlak sejak usia muda. Pihak sekolah dan ibu bapa perlulah bekerjasama menanam nilai-nilai murni seperti jujur, hormat dan bertanggungjawab supaya generasi muda dan generasi akan datang dapat membesar dengan akhlak yang kukuh seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
Sebagai kesimpulan, video ini memberi peringatan penting bahawa akhlak tinggi adalah kunci kepada masyarakat yang harmoni dan bermaruah. Semoga kita semua berusaha meneladani kepribadian Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Kini saya serahkan kepada rakan sekumpulan saya iaitu Puteri Saidah Nafisah untuk meneruskan dengan sorotan dan refleksi program bagi video berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari Nur Amni Syaza kerana telah mengupas video pengajarannya dengan sangat bernas dan menarik. Video pengajarannya yang berkaitan akhlak tinggi martabat terpuji tersebut amat penuh dengan pengajaran dan teladan yang amat bermanfaat kepada semua masyarakat. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan mengupas video pengajaran saya yang bertajuk Menyemai Ukhuwah dalam Masyarakat Majmuk yang telah saya muat naik di platform YouTube. Berdasarkan video pengajaran yang telah saya muat naik pada 9 hari lepas, saya telah mendapati video tersebut telah mencecah 119 tontonan dan 40 suka dari para penonton. Terdapat juga 4 orang yang telah memberi maklum balas di ruang komen. Walaupun video pengajaran saya tidak mencecah beribu-ribu tontonan, saya bersyukur kerana masih ada yang sudi menonton video saya dan menyuka video saya. Saya juga bersyukur kerana info berkaitan ukhuwah dapat disampaikan kepada semua masyarakat. Berdasarkan video penganjuran tersebut, sorotan pelaksanaan program saya ialah berkaitan menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Melalui video penganjuran tersebut, saya telah menjelaskan konsep ukhuwah. Saya juga telah menjelaskan jenis-jenis ukhuwah yang terbagi kepada 3, iaitu ukhuwah Islamiah, ukhuwah Wataniyah dan ukhuwah Ihsaniyah. Seterusnya, saya juga telah menjelaskan kepentingan ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Yang pertama, ukhuwah berperanan penting untuk mengelakkan perpecahan dan konflik perkauman. Yang kedua, ukhuwah dapat menguatkan semangat perpaduan dan kerjasama. Yang ketiga, ukhuwah mampu membina masyarakat yang aman, saling menghormati dan sejahtera. Kemudian, saya juga telah menjelaskan cabaran untuk menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Cabaran yang pertama ialah stereotip dan prejudis. Yang kedua, kurang toleransi terhadap perbezaan. Dan yang ketiga, pengaruh media sosial. Di samping itu, saya juga telah menjelaskan cara menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk. Antara cara menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk ialah toleransi, komunikasi positif, aktiviti bersama dan pendidikan. Akhir sekali, saya juga telah berkongsi manfaat menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk dalam video pengajaran saya. Antara manfaat menyemai ukhuwah dalam masyarakat majmuk ialah yang pertama, dapat menguatkan perpaduan umat. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang aman dan harmoni. Yang ketiga, meningkatkan semangat tolong-menolong. Dan yang keempat, mengukuhkan kasih sayang dan kepercayaan. Dan akhir sekali, dapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya telah mengenal pasti beberapa kelemahan dan kekuatan daripada video pengajaran saya. Saya juga memberi beberapa cadangan berkaitan bagaimana mengatasi kelemahan tersebut. Kekuatan video pengajaran. Yang pertama, mesej yang jelas dan positif. Video menyampaikan mesej perpaduan, kasih sayang dan tolong-menolong dalam masyarakat pelbagai kaum. Nilainya sejajar dengan ajaran Islam dan akhlak Rasulullah SAW yang menjadikan kandungan ini mendidik serta membina moral penonton. Yang kedua, sesuai untuk tontonan umum dan pendidikan. Kandungan video tersebut sesuai untuk semua golongan seperti pelajar, guru dan masyarakat. Video tersebut boleh dijadikan bahan pembelajaran nilai murni,
pendidikan Islam dan civic di sekolah. Terdapat juga kuis berkaitan ukhuwah di akhir video penganjuran tersebut. Yang ketiga, penyampaian yang menarik dan berkesan. Gaya penyampaian yang sopan, tenang dan mudah difahami, latar belakang yang berbeza-beza dan penggunaan narasi suara dan ekspresi wajah menunjukkan kesungguhan dan kefahaman terhadap topik. Kelemahan video penganjuran. Pertama sekali, kualiti audio yang lemah. Video tersebut memaparkan suara yang tidak jelas akibat kekurangan alat seperti mikrofon yang menyebabkan suara penyampai tidak jelas dan suara yang tidak konsisten sepanjang video berjalan. Terdapat juga gangguan bunyi seperti bunyi angin, haiwan, bunyi sekeliling yang mengganggu fokus penyampai menyampai video. Yang kedua, pencahayaan dan rakaman yang kurang memuaskan. Terdapat bahagian yang kurang terang atau visual tidak jelas kerana pencahayaan tidak seimbang akibat dirakam pada waktu malam dan waktu yang gelap. Latar belakang yang tidak konsisten menyebabkan video penganjuran sedikit ganjal. Yang ketiga, suntingan yang tidak memuaskan. Transisi antara babak agak mendadak dan kurang lancar menyebabkan video penganjuran kurang menarik. Cadangan bagi mengatasi kelemahan. Antara cadangan bagi mengatasi kelemahan yang dikenal pasti dalam video penganjuran ialah dengan memperbaiki aspek audio, pencahayaan dan suntingan video. Dari segi kualiti audio, penggunaan mikrofon luaran seperti clip mic amat digalakkan bagi memastikan suara penyampai lebih jelas dan sekata. Selain itu, rakaman perlu dilakukan di kawasan yang tenang serta bebas daripada gangguan bunyi seperti angin, haiwan atau kenderaan. Sekiranya rakaman dilakukan di luar, penggunaan wind muff boleh membantu mengurangkan bunyi angin. Dalam proses penyuntingan pula, bunyi latar yang mengganggu boleh ditapis menggunakan perisian seperti CapCut bagi meningkatkan kejelasan suara. Bagi pencahayaan dan rakaman, rakaman sebaiknya dijalankan pada waktu siang dengan pencahayaan semula jadi yang mencukupi. Jika rakaman perlu dilakukan pada waktu malam, penggunaan lampu tambahan seperti ring light amat penting untuk memastikan wajah dan latar belakang video kelihatan terang serta seimbang. Latar belakang juga perlu dipilih dengan teliti agar seragam tidak mengganggu tumpuan penonton. Penggunaan tripod pula dapat membantu menstabilkan kamera serta mengekalkan sudut rakaman yang konsisten. Dari aspek suntingan video, penyuntingan perlu dilakukan dengan lebih teliti supaya peralihan antara babak lebih lancar dan menarik. Penggunaan transisi yang lembut dan sesuai mampu menjadikan tontonan lebih profesional. Selain itu, penambahan teks, grafik dan muzik latar belakang yang sederhana boleh membantu menambah daya tarikan tanpa mengganggu fokus utama. Akhir sekali, hasil suntingan wajar disemak semula dengan mendapatkan maklum balas daripada rakan atau pensyarah sebelum video akhir disiarkan bagi memastikan hasil yang lebih berkualiti dan berkesan. Berikut merupakan beberapa cadangan untuk mengukuhkan akhlak masyarakat berdasarkan akhlak Rasulullah SAW yang menekankan ukhuwah. Yang pertama sekali, mengamalkan sikap toleransi dan saling menghormati. Rasulullah SAW sentiasa menghormati semua lapisan masyarakat tanpa mengira pangkat atau keturunan. Oleh itu, masyarakat perlulah mengamalkan sikap bertolak ansur, tidak cepat menghukum dan menghargai perbezaan pendapat agar hubungan kekal harmoni. Yang kedua, menghidupkan amalan saling menasihati. Baginda sering menasihati sahabat dengan lemah lembut dan hikmah. Oleh itu,
semua masyarakat perlu menggalakkan budaya menegur dengan sopan di media sosial dan dalam kehidupan seharian supaya masyarakat saling membimbing ke arah kebaikan. Yang terakhir, mengamalkan kasih sayang dan empati. Rasulullah SAW bersabda, tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Riwayat Al-Bukhari. Oleh itu, semua masyarakat perlu mewujudkan program kemasyarakatan seperti gotong royong, ziarah ziran dan bantuan kepada golongan memerlukan bagi memupuk rasa kasih sayang dan empati. Sekian sahaja daripada saya, yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya. Dengan ini, saya menjemput saudari Busaina Atifah untuk meneruskan perbentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Busaina Atifah binti Azman daripada kelas PPS 112. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya kita dapat melaksanakan tugasan penganjuran video yang bertemakan Sepakat Membawa Berkat. Tugasan ini memberi peluang besar kepada kami untuk mendalami erti seperti perpaduan nilai akhlak mulia dan semangat ukhuwah Islamiah dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam refleksi ini, saya akan mengupas 3 aspek utama, iaitu kekuatan penganjuran video, kelemahan yang dapat dikenal pasti, serta cadangan penambahbaikan agar program sebegini dapat terus dipertingkatkan dari masa ke semasa. Pertama sekali, dari segi kekuatan, saya melihat bahawa video ini mempunyai banyak kelebihan yang menarik dan memberi impak positif kepada penonton. Kekuatan pertama ialah mesej yang disampaikan sangat jelas dan berpaksikan nilai-nilai Islam. Video ini bukan sekadar sebuah persembahan tetapi juga satu bentuk dakwah yang menyedarkan masyarakat tentang pentingnya hidup bersatu padu serta mengamalkan akhlak yang baik dalam setiap tindakan. Penggunaan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjadikan mesejnya lebih autentik dan berlandaskan kebenaran. Contohnya, apabila disebut bahawa Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalannya dalam barisan yang teratur, ia menegaskan bahawa perpaduan adalah asas kepada kekuatan umat Islam. Hal ini menjadikan video tersebut bukan sahaja bersifat ilmiah tetapi juga mendidik jiwa penonton supaya lebih dekat dengan nilai keagamaan. Kekuatan kedua ialah susunan isi kandungan yang tersusun dan mudah difahami. Penyampaian dimulakan dengan pengenalan tentang tema Sepakat Membawa Berkat, kemudian diteruskan dengan kupasan terhadap beberapa isu sosial semasa seperti penipuan akademik, buli dalam talian, ketagihan media sosial dan kurangnya hormat menghormati dalam kalangan remaja. Setiap isu dihubungkan dengan kepentingan akhlak serta nilai ukhuwah dalam Islam. Penyusunan yang sistematik ini membantu penonton mengikuti mesej dengan jelas dari awal hingga akhir tanpa berasa keliru. Kekuatan ketiga ialah kesan penyampaian yang bersahaja tetapi bersemangat. Walaupun video ini dibuat secara sederhana, penyampaiannya mampu menonjolkan keyakinan, kesungguhan dan ketulusan dalam menjelaskan mesej. Nada suara yang stabil dan bahasa yang mudah difahami menjadikan isi penyampaian lebih dekat dengan penonton. Ia juga menunjukkan kerjasama yang baik dalam kalangan ahli kumpulan semasa proses penghasilan video, kerana setiap orang memainkan peranan masing-masing dengan penuh tanggungjawab. Baiklah, sekarang kita akan beralih kepada bahagian 2, iaitu kelemahan di dalam video penganjuran. Baiklah, namun begitu, tidak dinafikan bahawa terdapat beberapa kelemahan dalam video penganjuran ini yang boleh dijadikan dengan pengajaran untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Kelemahan pertama ialah dari aspek visual dan teknikal. Video ini agak statik dan kurang elemen visual yang menarik. Misalnya, latar belakangnya sederhana tanpa penggunaan grafik, klip, tambahan atau animasi yang boleh membantu memperkukuh mesej. Kekurangan variasi visual menjadikan penonton mudah hilang tumpuan apabila durasi video semakin panjang.
Kelemahan kedua ialah intonasi dan ekspresi pembentang kurang bervariasi. Walaupun penyampaiannya jelas, namun gaya persembahan masih boleh diperbaiki dengan lebih banyak intonasi dan ekspresi wajah yang menggambarkan emosi sebenar topik yang dibincangkan. Sebagai contoh, apabila membincangkan isu sosial berat, nada suara sepatutnya menunjukkan rasa prihatin dan keinsafan. Manakala ketika menyebut tentang nilai ukhuwah, gaya penyampaiannya boleh disertai dengan nada penuh harapan dan kasih sayang. Kelemahan ketiga ialah kekurangan contoh situasi sebenar atau pengalaman praktikal. Isi yang dikemukakan lebih banyak bersifat teori dan huraian umum tanpa menunjukkan bagaimana nilai akhlak dan ukhuwah itu boleh diamalkan dalam kehidupan harian. Jika disertakan dengan contoh sebenar seperti aktiviti gotong royong, kerja amal atau kisah perpaduan masyarakat, mesej yang disampaikan akan lebih berkesan dan menyentuh hati penonton. Baiklah, bahagian 3 cadangan penambahbaikan. Bagi memastikan video penganjuran sebegini menjadi lebih berkualiti dan menarik pada masa hadapan, terdapat 3 cadangan penambahbaikan yang ingin saya kemukakan. Cadangan pertama ialah memantapkan aspek teknikal dan kreativiti video. Penggunaan elemen multimedia seperti gambar, grafik, teks animasi atau rakaman suasana sebenar boleh menjadikan persembahan lebih hidup. Ini bukan sahaja menarik perhatian penonton, tetapi juga membantu menyampaikan mesej dengan lebih mendalam melalui gabungan audio dan visual yang menarik. Cadangan kedua ialah meningkatkan latihan komunikasi dan persembahan bagi setiap ahli kumpulan. Sebelum rakaman dibuat, setiap penyampai boleh menjalani latihan untuk memperbaiki intonasi suara, penggunaan bahasa badan dan ekspresi wajah. Ini penting supaya penyampaian menjadi lebih bertenaga dan mampu mengubah emosi penonton. Gaya komunikasi yang meyakinkan akan menambah kredibiliti penyampai serta meningkatkan profesionalisme video. Cadangan yang terakhir ialah menyertakan elemen interaktif dan reflektif dalam video. Contohnya, penyampaian boleh mengemukakan soalan refleksi seperti apakah sumbangan kecil yang boleh kita lakukan untuk memperkukuh perpaduan di sekolah atau masyarakat? Ataupun bagaimana kita boleh mencontohi akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan harian? Soalan sebegini bukan sahaja menggalakkan penonton berfikir, tetapi juga mendorong mereka bertindak dan mengamalkan mesej yang disampaikan. Sebagai penutup refleksi ini, saya ingin menegaskan bahawa video sepakat membawa berkat bukan sekadar tugasan akademik, tetapi juga satu platform dakwah yang membawa mesej besar tentang akhlak dan ukhuwah ummah muafakat. Dalam Islam, akhlak merupakan cerminan iman, manakala ukhuwah adalah tali pengikat yang menghubungkan hati-hati manusia. Tanpa akhlak yang baik, tiadalah keharmonian. Tanpa ukhuwah, tiadalah kekuatan dalam masyarakat. Justru, semangat muafakat perlu dipupuk dalam setiap lapisan masyarakat agar kita mampu membina rumah yang saling menghormati, saling membantu dan bersatu di bawah panji Islam. Maka, melalui penganjuran video ini, kami bukan sahaja belajar tentang cara merancang dan menyampaikan mesej dan berkesan, tetapi juga mendalami nilai-nilai murni yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian. Diharapkan segala kelemahan yang ada dapat diperbaiki pada masa hadapan supaya mesej Islam terus tersebar dengan penuh hikmah dan kasih sayang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.